Sorotan terkini Berita 757. Kerajaan Persekutuan menegaskan dakwaan kegagalan untuk berlaku adil berkaitan pemberian subsidi pukal diesel di Sabah, Sarawak dan Labuan adalah tidak tepat. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN Dato' Armizan Muhammad Ali berkata, kerajaan tidak pernah memutuskan penyasaran subsidi diesel tidak akan dilaksanakan di 3 wilayah berkenaan, sebaliknya ia akan dilaksanakan secara berperingkat. Menurut Armizan, dasar kerajaan sejak awal adalah melaksanakan reformasi subsidi melalui pendekatan penyasaran supaya bantuan dapat disalurkan secara lebih tepat kepada golongan dan sektor yang layak. Dalam pada itu, beliau menyatakan Kementerian Kewangan MOF sedang meneliti kerangka penyasaran subsidi diesel di Sabah, Sarawak dan Labuan sebelum dibincangkan bersama kerajaan negeri masing-masing. Sementara itu, Setiausaha Perikatan Nasional PN Datuk Seri Taqiyuddin Hassan menegaskan PN akan menganggap MIC menolak penyertaan ke dalam gabungan itu sekiranya tiada sebarang maklum balas rasmi diberikan dalam masa terdekat. Menurut beliau, pihaknya telah memberikan ruang kepada MIC untuk membuat pengesahan sama ada menerima atau menolak tawaran menyertai PN. Namun tempoh tersebut tidak akan dibiarkan berlarutan. Tambah beliau, permohonan itu telah dibincangkan dalam mesyuarat PN pada 9 Disember 2025 sebelum diluluskan sekaligus menjadikan MIC sebagai parti anggota kelima selepas PAS, Parti Pribumi Bersatu Malaysia Bersatu, Gerakan dan Parti India Malaysia MIPP. Bagaimanapun, Taqiyuddin memberitahu MIC menerusi mesyuarat Jawatankuasa Kerja Pusat CWC pada 25 Mac memutuskan untuk tidak menerima tawaran tersebut walaupun tiada maklum balas rasmi dikemukakan kepada PN. Dalam perkembangan lain, 7 kapal Malaysia yang dilaporkan terkandas di Selat Hormuz bukannya ditahan, sebaliknya sedang menunggu kebenaran untuk melalui kawasan tersebut. Menteri Luar Datuk Seri Muhammad Hassan berkata, kesemua kapal tersebut akan dibenarkan melalui Selat Terbabit sebaik sahaja dipastikan keadaan di sana benar-benar selamat. Menurut Muhammad, langkah rundingan awal telah dibuat bersama rakan sejawatnya dan perkara itu akan dikemas kini dengan panggilan oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim kepada Presiden Iran yang menguatkan lagi permohonan berkenaan. Jelas beliau, 7 kapal tangki terbabit ialah 3 milik Petronas, 2 MISC, 1 Sapura Energy serta sebuah milik Shah Padu Corporation Sdn Bhd. Tambahnya, kesemua kapal tersebut dijangka dibenarkan bergerak pada bila-bila masa bergantung kepada keadaan semasa yang akan ditentukan oleh pihak Iran.